Hari tu ada yang tanya kan, gaji 3,000 boleh maintain kereta Audi A3 1.4 ke tak? Jadi hari ni di tepi Steven ni adalah sebuah Audi A3 1.4. Steven nak share sikit pasal cost maintenance kereta ni. Jadi setiap model sebenarnya dia ada cost servis, cost barang wear and tear dengan barang common yang selalu rosak dekat kereta. Untuk bahagian cost servis, contohnya untuk minor service fully synthetic, minyak dengan filter sekali upah pasang dekat 300 lebih. Untuk major service adalah lebih kurang 1,500. Untuk bahagian wear and tear seperti brake pad depan belakang adalah dekat 600 lebih kurang termasuk upah. Untuk bahagian seperti engine mounting set ke dekat 1,000 lebih kurang. Untuk bahagian seperti luaran bushing, subframe bush, anti-bar bush adalah dekat 1,000 lebih juga. Tapi kos yang paling mahal untuk maintain kereta ni adalah barang seperti mekatronik dengan kelas rosak. Kalau contohnya kelas rosak adalah dekat 3,000 lebih kurang termasuk upah pasang. Untuk mekatronik pula adalah dekat 4,000 lebih kurang. Jadi apa pendapat anda? Gaji 3,000 boleh tak maintain kereta Audi A3 1.4?